Tiba imam tersalah kat depan. Kita nak tegur imam ni. Macam mana kita nak tegur imam? Macam mana kita nak tegur imam? Okey, orang semua tengah semayang. Tiba-tiba ustaz semayang-semayang, ustaz tu lupa baca Fatihah. Allahu Akbar terus. Qul huwallahu ahad, lupa baca Fatihah. Lepas tu semua dah tengok dah macam pelik kan. Kenapa tak ada Al-Fatihah? Macam mana nak tegur imam tadi? Kalau lelaki, kita nak tegur imam, kita cakap dengan niat dalam hati nak berzikir tau. Bukan nak tegur imam. Niat dalam hati nak berzikir, kita cakap Subhanallah. 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 Okey. Kalau perempuan pula, jangan tak boleh. Kalau perempuan nak tegur imam, buat macam ni, tepuk tangan. Tepuk. 1, 2, 3. Jangan pula nasihat tegur imam macam ni, lepas tu kawan sebelah. Tak boleh lah. Tegur imam bukan tepuk tangan.